keadaan Allah yang mempunyai sifat sama, yakni keadaan Allah yang berpendengar. Pendengar nama sam'un, nama sifat. Kaunuhu sami'an, Allah berpendengar. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat sama, dan mustahil atasnya berkeadaan dengan yang pokok kaunuhu asamma. Dalilnya sama dengan sifat dalil sama. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat sama yang tidak bercerai tanggal. Sebab apa sebut yang tidak bercerai tanggal ni? Sebab sifat ma'ani tu ada sama pada Allah. Sifat yang wujud memang ada, sentiasa berdiri pada zat Allah. Itu sifat ma'ani tu. Sifat tu tak bercerai tanggal daripada Allah. Itu maksudnya. Selama-lamanya maka dapatlah difahami bahawasanya keadaannya yang mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan Allah yang mempunyai sifat basar, keadaan Allah yang berpelihat. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat basar, dan mustahil ke atasnya berkeadaan dengan buta. Dalilnya adalah seperti dalil sifat basar. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat basar yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami Allah itu keadaannya yang melihat. Yang terakhir, kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yang mempunyai sifat kalam, keadaan Allah yang berperkata. Yang berperkata. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang bersifat kalam, dan mustahil ke atasnya berkeadaan dengan sifat bisu. Dalilnya sama dengan sifat kalam. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat kalam yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapat difahami bahawa keadaannya yang berkata-kata. Itu sifat maknawi itu dia lazim bagi sifat ma'ani, tak perlu diterangkan lagi, sama sahaja. Cuma dia adalah keadaan Allah. Sebab tu dia tambah kaunuhu. Kaunuhu qadiran. Nisbah pada makhluk. Zaid ada ilmu, maka Zaid tahu. Zaid ada ilmu, maka dia mengetahui. Ilmu tu sifat ma'ani. Ilmu tu benda ada tu, benda ada. Barang ada. Barang ada dirinya. Tapi mengetahui tak ada. Mengetahui tu keadaan Zaid mengetahui. Tak nampak mana mengetahui tu. Jadi di antara sifat ma'ani dengan maknawi ni, mana sifat yang sungguh lagi ada, mana sifat yang sungguh tapi tak ada. Ma'ani sungguh lagi ada, maknawi sungguh tapi tak ada. Tidak ada di luar. Dia hanya ada dalam akal kita sahaja. Yakni kita hanya faham Allah berkehendak, Allah berkuasa, Allah berkata-kata, tapi sifat itu tidak ada. Yakni kalau dibukakan hijab, kita hanya nampak kudrah, tak nampak qadiran. Kita hanya nampak iradah, tak nampak muridah. Sebab muridah keadaan. Keadaan Allah bersifat dengan sifat kudrah. Baik, itu beza di antara sifat ma'ani dan ma'nawi. InsyaAllah harap fahamlah. Jadi kita dah belajar dah semuanya sifat wajib bagi Allah dan juga lawan bagi sifat wajib. Kita ulang balik. Pertama sekali kita belajar dulu, berapa bulan dah ni? Mungkin dah hampir 2 bulan dah kot kita mula kitab ni. Kita mulakan dengan sifat pertama, sifat wujud. Sifat wujud ni kategori sifat apa? Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Yakni sifat nafsiyah ada padanya sifat wujud. Apa wujud ni? Ada. Allah tu bersifat dengan sifat wujud. Maknanya Allah tu bersifat dengan sifat ada. Okey, sifat ada tu ada ke tak ada? Sifat ada tu wujud ke tak wujud? Cawan ini ada depan saya, ni ada. Ada. Bila cawan ada, orang panggil ada. Bila ini tak panggil, tak ada. Okey, ada. Ini zat cawan ni saya pegang ni zat cawan. Sifat dia ada, wujud. Sifat wujud tu menunjukkan pada diri cawan tak? Menunjuk pada diri cawan. Di mana sifat wujud tu ada ke tiada? Diri sifat tu tidak ada. Diri sifat tidak ada. Tapi kita faham bila benda tu ada kita panggil ada. Bila tak ada kita panggil adam tiada. Bila gini ada. Mana sifat ada? Tak nampak. Mana sifat tiada pun tak nampak juga. Dia hanya nisbah sahaja. Pada akal kita kata oh ni ada, ni tak ada. Jadi Allah tu dia ada sifat wujud tu. Nanti bila kita tengok Allah nanti di hari kiamat, nampak ada sifat wujud? Tak nampak. Sifat yang sungguh tapi tiada. Disebut sifat thubuti. Amrun i'tibari. Perkara yang difahamkan dalam akal sahaja. Nah, bila gini orang panggil ada, bila gini orang panggil tak ada. Itu sifat nafsiyah. Sifat yang menunjukkan kepada diri zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat wujud. Yang pertama sekali. Kemudian kita masuk 5 sifat. Sifat ni panggil apa? Sifat salbiyah.
Sifat salbiyah ni apa? Sifat yang diisbatkan untuk menafikan perkara yang tak layak bagi Allah. Yang pertama, kidam. Apa kidam ni? Ada tanpa permulaan. Allah itu sifat dia kidam. Apa dia kidam? Tiada permulaan. Tiada permulaan ni sifat yang ada ke tak ada? Tak ada. Dia sungguh tapi tiada. Macam barulah kita sebut dah. Lawan bagi kidam ni baru. Kidam ni sedia ada, lawannya hadis. Ni hadis ni. Barang ni baru. Cawan ni baru ada. Nampak tak baru ada dia? Tak nampak. Seperti kita tahu, bila mana benda tu bergerak-gerak dan boleh berubah, itu hadis lah tu. Nah, anda semua makhluk ni baru belaka. Sebab dia ada perubahan dan dia ada permulaan. Maka benda yang ada permulaan, ada perubahan, ada pertukaran, semua tu makhluk. Sebab dia diubah. Allah pernah berubah tak? Allah tak berubah. Allah dulu, kini dan selamanya sama je. Tidak ada perubahan. Sebab kalau Allah berubah, bermaksud ada yang mengubah dia. Kita makhluk berubah. Sekejap marah, sekejap tenang, sekejap stres, sekejap okey. Berubah tak hati kita? Berubah. Maknanya ada yang mengubah kita. Menunjukkan kita makhluk. Jadi kidam, tiada permulaan untuk menafikan permulaan. Lawannya hadis. Tadi wujud, lawannya adam, tiada. Kemudian yang ketiga, sifat baqa', kekal. Kekalnya Allah untuk menafikan binasanya Allah. Allah tidak pernah fana, Allah tidak pernah binasa, Allah tidak pernah hilang, Allah tidak pernah mati. Maka Allah baqa', kekal selama-lamanya tanpa pengakhiran. Wujudnya tiada pengakhiran. Kita ada pengakhiran, manusia, makhluk ada pengakhiran. Yang keempat ataupun yang ketiga daripada sifat Allahumma salli ala sifat salbiyah adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Berbezanya Allah dengan makhluk-makhluknya, bercanggahnya Allah dengan makhluk-makhluknya. Macam kata cawan ni tak sama dengan kitab. Cawan tidak sama dengan kitab. Taib. Sifat tidak sama dengan kitab tu ada tak sini? Tak nampak. Di sifat menafikan je. Kita nak menafikan cawan bukan buku, buku bukan cawan. Faham? Jadi Allah bukan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Sifat tu ada ke tak ada? Tak ada. Sungguh tapi tiada. Dia hanya faham pada akal sahaja bahawasanya Allah tidak pernah sama dengan makhluk pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Yang keempat, sifat wahdaniyah. Dan sebelum tu, qiyamuhu binafsihi. Berdirinya Allah dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Allah itu dia zat, dia bukan sifat. Tidak perlu kepada zat lain untuk dia ada, dan tidak perlu kepada mukhassis yang menciptakan dia. Ini semua sudah terangkan pada kelas yang lepas. Cuma kita ulangkan balik. Jadi sifat qiyamuhu binafsihi ini nak nafikan apa? Nak nafikan bahawasanya Allah itu bukan sifat. Dia zat. Dia ada diri dia. Sebab sifat mesti ada pada zat. Tapi zat tak perlu pada sifat. Dan dia tidak ada penciptanya. Tidak ada yang mengkhususkan dia begini-begini. Tak ada. Yang kelima, sifat wahdaniyah. Esa tunggalnya Allah ini untuk menafikan berbilang-bilangnya Allah. Sifat nafsiyah dan 5 sifat salbiyah, semuanya sifat yang tidak ada. Sifat yang sungguh tapi tiada. Sungguh tapi tak ada. Sifat yang hanya difahami sahaja, tetapi tidak ada dekat luar. Ada pun sifat yang seterusnya, sifat ma'ani ni. Ma'ani ni qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. 7 ni sahaja sifat yang sungguh lagi ada. Memang ada. Berdiri pada zat Allah. Sebut tadi, tidak pernah bercerai-berai daripada Allah dulu, kini dan selamanya. Itu sifat hak ada tu. Hak tu yang ada pada diri Allah tu. Kalau dibuka hijab kita nampak Allah, tengok sifat tu ada pada Allah. Contoh kata pada makhluk, seperti biru yang ada pada buku ni, nampak tak? Nampak. Sifat yang boleh dikesan oleh panca indera kita. Jadi itu biru ni sifat mana ni? Sifat ada. Tapi tebal, berat, ada tak? Tak ada. Tebal, berat, baru, lama, tak ada. Tapi kalau sifat wujudnya macam mana? Wangi. Wangi ada, buat kita bau. Rasa ada, manis tu barang ada. Dia bukan faham, kita boleh rasa. Contohnya warna, licin, tu sifat ma'ani tu. Benda-benda yang boleh dikesan, yang boleh rasa, dicerak, dikecap oleh mata, dikecap oleh telinga, dikecap oleh bau, rasa, sentuh. Itu 5 diri rasa kita. Maka sifat-sifat yang boleh dikecap dengan diri rasa ni, itu dia panggil sifat ma'ani, sifat yang ada. Contoh manis. Manis tu boleh rasa. Bila boleh rasa, maka dia ada tak? Dia ada. Dia ada.
Tapi kalau Allahumma salli Muhammad baru, kitab ni baru beli tadi. Dah pun lama dah beli kitab ni, lama dah 10 tahun dah. Nampak tak baru dengan lama tu? Tak nampak, itu nisbah je. Menisbahkan saja benda tu baru ataupun lama. Tidak ada. Benda tidak ada, barang tidak wujud ni. Tapi hak 7 tu ada. Kudrah, sifat perkuasa nama dia. Iradah, perkehendak. Kudrah, iradah apa? Ilmun, pengetahuan atau petahu. Hayun, perhidup. Samak, pendengar. Basar, perlihat. Kalam, perkata. Sebab apa tambah per tu? Supaya beza dengan nanti maknawi nanti. Kudrah, qadiran. Kudrah, perkuasa. Qadiran, berperkuasa. Ini kita ambil tadi. Iradah, perkehendak. Muridan, muridan, berperkehendak. Ber tu keadaan Allah. Per tu nama sifat. Lepas tu kehendak, iradah. Okey. Hayyun, perhidup. Allah berperhidup. Hayyan, kaunuhu hayyan. Sam'un, pendengar. Allah sami'an, berpendengar. Begitulah seterusnya. 7 sifat makni tadi, dia mesti ada sifat yang melazimi dia, iaitu sifat maknawi. Terjemah dia tambah berpe. Kalau sifat makni per saja. Dalam bahasa Arab ni dah faham dah. Dalam bahasa Arab ni qadiran tu mansub dia hal, keadaan. Tapi kalau qudrah dia nasab, dia diri zat tu. Okey, jadi selesai dah kita 20 sifat yang wajib. Mana yang mustahil pula lawan bagi dia. Contoh qudrah, lawannya qudrah qudrah perkuasa, lawan dia lemah. Nah, iradah perkehendak, maka lawannya mukrah, dipaksa, terpaksa. Nah, ilmun, pengetahuan, lawannya jahil. Hayyun, perhidup, lawannya mati. Ilmun, apa tadi? Sam'un, pendengar, lawannya pekak. Basar, perlihat, lawannya buta. Perbuta lah, tambah je lah per dekat depan. Kalam, perkata, maka lawannya perbisu. Per tu nama sifat. Sama juga lawan bagi sifat iradah. Allah berkadaan dengan jahil, Allah berkadaan dengan bisu, Allah berkadaan dengan mati. Semua tu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mustahil di sini masuk apa? Akal tidak boleh terima kewujudannya. Dan masuk wajib, akal tidak boleh terima ketiadaannya. Itu beza di antara wajib dan mustahil pada akal. Jadi ada berapa sifat dah? 20 yang wajib, 20 mustahil dapat dah belaka. Jadi ada berapa sifat? 40 sifat dah dapat. Dah belajar dah. 20 wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil ke atas Allah. Satu lagi kena tahu, namanya sifat harus bagi Allah. Jadi untuk hak Allah ni ada 41 sifat kena tahu. 20 yang wajib, lawan di 20, tambah satu sifat yang harus. Apa maksud harus? Kita ulang balik ta'rif. Hukum akal ada 3 je. Wajib, mustahil, harus. Bukan ada wajib, haram, makruh tu, itu sifat, itu hukum syarak tu. Kita hukum akal ni. Dalam akidah belajar bab hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Apa wajib? 20 tu sifat yang akal kita tak boleh terima kalau tidak ada pada Allah. Contoh pada makhluk, kita tak boleh terima kalau cawan ini tidak ada yang membuatnya. Boleh tak terima? Kita boleh tak terima, akal nak kata cawan ni tidak ada yang buat, tiba-tiba jadi sendiri. Ni rehan ni jadi sendiri tiba-tiba. Tak ada orang nukar, tak ada orang cat, tak ada benda, tiba-tiba siap sendiri. Mana-mana akal boleh tak terima? Tak boleh. Akal wajib mengatakan meja ni, rehan ni mesti ada pembuatnya. Maka adanya pembuat untuk meja ni, adanya pembuat tukang untuk surau ni wajib. Wajib bukan maksud berdosa dah, pada akal. Akal kata mestilah ada orang buat. Kipas ni mesti ada orang buka, tak kata buka sendiri tadi. Nah, tiba-tiba dah terbuka sendiri. Hatta kalau kata hatu buka pun, hatu pembuat dia. Tak ada orang buka, hatu buka. Hatu lah pembuat dia, ada lagi pembuat dia. Tak boleh nak terima kalau tak ada orang buat. Maka itu wajib pada akal. Akal tidak boleh terima ketiadaannya. Sama juga, akal tidak boleh terima kalau Allah tu tiada. Maka adanya Allah wajib. Akal tidak boleh terima kalau Allah tu baharu. Maka kidamnya Allah wajib pada akal. Itu sifat wajib. Mustahil pula macam mana? Mustahil ni akal tidak boleh terima kalau dia ada. Contoh mustahil, cawan ni sekarang bergerak.
Sekarang duduk diam. Bergerak, duduk diam. Cuba buat cawan ni bergerak dan diam on the same time, dalam satu masa yang sama. Boleh tak? Kalau siapa kata boleh, maknanya ni kena bukan duduk sini lah kelas dia, Tanjung Rambutan. Dia kata saya boleh buat ustaz, cawan ni bergerak dan diam dalam satu masa yang sama. Tak boleh buat sebab apa? Bukan soal boleh buat tak boleh buat. Benda tu memang bercanggah dengan akal. Tak boleh, akal tak boleh terima benda barang bergerak dan diam satu masa. Diam lah, bergerak tak boleh sekali. Pilih satu je. Hitam dengan putih boleh ke sekali? Hitam dengan putih tak boleh. Hitam putih lah. Koko lain pula cerita, kelabu lain pula. Tapi kalau hitam putih tak boleh sekali. Faham? Jadi itu mustahil tu. Mustahil daripada Allah tiada. Mustahil. Seperti mustahilnya bergerak dan diamnya cawan dalam satu masa. Mustahil adanya seorang anak yang lebih tua daripada ayah. Mustahil tak mustahil? Mustahil. Nah, mana boleh ada anak lebih tua daripada ayah? Mesti ada ayah tua daripada anak. Dia kata saya ada jumpa ustaz, kamu saya anak lagi tua daripada ayah dia. Masya Allah. Orang betul ke? Orang hebat lah. Nah, ni semua tak berakal belaka ni. Bercanggah dengan akal belaka. Tak mungkin anak lebih tua daripada ayah. Mesti ayah dulu keluar baru anak. Nah, itu mustahil pada akal. Maka kita kata antara sifat mustahil bagi Allah tiada. Akal tidak boleh terima kalau Allah tiada. Sebab adanya alam ni bukti bahawasanya alam tu, bahawa Allah tu ada. Itu sifat mustahil. Wajib dah faham dah, mustahil dah faham dah. Harus pula. Macam mana harus? Cawan ni pecah boleh tak? Cawan ni pecah. Cuba bayangkan cawan ni pecah boleh tak? Harus tu. Dia dah pecah pun boleh, pecah pun boleh, hilang pun boleh, ada pun boleh. Tak boleh belaka. Benda yang harus ni, semua makhluk ni harus belaka. Kita semua ada, kita ada ni wajib ke? Tak wajib. Akal boleh terima je kalau kita tiba-tiba hilang. Nah, tapi akal tak boleh terima kalau tiba-tiba Allah mati, tak boleh terima. Sebab kalau Allah mati, siapa nak mentadbirkan alam ni? Nah, maka Allah tak akan mati selama-lamanya. Akal kata. Tapi manusia boleh mati tak? Boleh. Maka sifat harus bagi Allah. Allah boleh buat apa yang dia nak buat, dan Allah boleh tinggalkan untuk tak buat. Wajaizun fi haqqihi wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi. Harus bagi Allah tu untuk buat makhluk, dan harus juga untuk dia untuk tak buat makhluk. Dia boleh belaka. Maka apa sifat harus bagi Allah ni? Membuat ataupun tak buat makhluk. Kalaulah kata Allah tak buat satu pun makhluk ni, dia seorang je ada, dia tak ceritakan wala malaikat, wala jin, wala manusia, wala syurga, wala apa. Allah tak nak buat apa-apa benda pun. Akan boleh terima tak? Boleh terima, tak ada masalah. Boleh je Allah nak hidup sendiri tanpa ada makhluk, boleh sahaja. Tapi Allah berkehendak nak buat makhluk, adalah makhluk. Tapi pada akal kita kata Allah boleh buat dan dia boleh tinggal. Maka menciptakan makhluk adalah harus bagi Allah. Maka kita tengok sini, apa sifat harus bagi Allah. Muka surat 18. Kata Ustaz Muhammad Haji Jul mengatakan sifat harus bagi Allah. Harus bila sebut harus apa? Akal boleh terima, dia ada dan tak ada, sama je. Akal kita boleh terima, ada dia pun boleh terima, tak ada dia pun boleh terima. Tak ada bercanggah dengan akal pun, dan tak ada wajib pada akal pun. Apa dia yang harus bagi Allah? Wajib ke atas setiap mukallaf. Wajib ni wajib syarak ni. Wajib ke atas setiap mukallaf beriman bahawa sifat harus bagi Allah itu ada satu sahaja. Apa dia? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu, perbuatan. Tark, meninggalkan. Fi'il, buat. Tark, meninggalkan. Kullu mumkinin, segala makhluk. Buat makhluk ataupun tinggalkan buat makhluk, sama sahaja, harus bagi Allah. Melakukan sesuatu ke atas mungkin makhluk, ataupun meninggalkannya, tidak melakukannya, Allah boleh buat, Allah boleh tinggalkan. Seorang lelaki ni Allah nak jadikan dia tinggi, boleh tak? Boleh. Nak jadikan dia rendah, boleh. Nak jadikan dia beriman, boleh. Kafir boleh, gemuk boleh, kugur boleh, hitam boleh, putih boleh, Melayu boleh, Afrika Selatan boleh. Boleh tak ke? Allah boleh tentukan apa yang dia nak pada makhluknya. Allah nak buat orang ni, tak mau buat orang ni, boleh belaka. Harus bagi Allah. Sampailah kat ulama bincang kata ulama, Allah boleh sahaja meletakkan orang beriman yang buat taat, yang patuh kepada Allah, yang tak buat maksiat langsung, tiba-tiba Allah campak dalam neraka. Boleh tak? Harus bagi Allah. Sebab makhluk dia. Kau anda dia nak letak mana pun. Allah boleh saja nak buat matahari ni ada 13 butir, 13 biji matahari, boleh.
Nak buat 13 biji matahari. Sekarang ada sutil je. Nah, tapi tiba-tiba nak buat 13. Akal boleh terima tak? Boleh terima. Tiba-tiba tak, bumi ada 3. Nah, awak ambil saya ambil saya, bagi 3 orang. Boleh tak? Boleh. Harus pada akal, tak berlaku benda tu. Nah, dah kalau kata tok logik berlaku gitu. Kena berhati-hati perkataan masuk tok logik akal ni. Contoh orang kata gini. Dia balik Kuala Lumpur 1 jam sampai dah. Naik kereta LPT, naik kereta 1 jam sampai dah. Kita kata tok logik akal lah. Betul tak kataan tok logik akal tu? Salah. Akal logik lagi. Akal boleh terima lagi. Logik akal maksudnya akal boleh terima lagi perbuatan tu berlaku. Sebab apa saya cerita benda ni? Sebab kalau kita kata tok logik akal, kita akan mengingkari Nabi bergerak daripada Mekah ke Masjidil Aqsa 1 malam. Macam mana Nabi boleh bergerak daripada Mekah malam Isra wal Mi'raj tu kan? Nabi bergerak malam tu juga Nabi balik. Bukan kata balik esok dah, malam tu juga balik. Kata sahabat Nabi balik tu tempat tidur Nabi panas lagi. Hangat lagi. Maknanya beberapa minit sahaja. Mungkin 15 minit, 20 minit saja Nabi pergi ke masjid. Tak cerita lagi naik ke langit tu, baru bergerak daripada Mekah ke Masjidil Haram di Palestin. Yang ambil masa kalau hari zaman tu 3 bulan perjalanan pergi sahaja. Balik 3 bulan pula. Tapi Nabi boleh melintasi 1 malam yang sama. Kalau kata tak logik akal lah, kufur kita. Tak logik akal lah Nabi boleh kata. Logik akal, tapi bercanggah dengan adab. Adab kata tak boleh gitu. Laju bawa kereta laju benar sampai setengah jam Kuala Lumpur ke Terengganu naik kereta setengah jam, 1 jam. Dah, tak masuk akal. Kalau masuk dia adat, hukum adat bercanggah, boleh boleh terima. Tapi kalau ikut akal boleh terima. Dah, cepat lagi tu ibu boleh. Sebab apa? Semua itu di bawah keharusan bagi Allah. Allah boleh buat, Allah boleh tinggal. Sekarang ni Allah jadikan biasanya perjalanan 3 jam, 4 jam. Dan Allah boleh buat lebih ringkas, dan Allah boleh buat lebih panjang. Kita minum air ni biasanya menghilangkan dahaga kan? Bila minum air menghilangkan dahaga. Wajib ke air menghilangkan dahaga? Tak. Hilangnya dahaga dengan minum air hanyalah harus sahaja. Harus sahaja. Dan boleh jadi Allah akan jadikan minum air tak hilang dahaga. Makan tak kenyang, obat tak menyembuhkan. Maka semua perkara yang berlaku bukan dengan benda tu, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Air tak menghilangkan dahaga, makanan tak mengenyangkan, obat tak menyembuhkan, dan semuanya lah kias kepada sebuah benda, tetapi semua dengan izin Allah. Allah nak buat, dia buat. Allah nak tinggal, Allah tinggal. Maka itu harus bagi Allah membuat apa perkara daripada makhluknya dan meninggalkan. Boleh berlaku. Tidak ada barang mustahil dan wajib bagi Allah terhadap makhluknya. Itu maksudnya di sini melakukan sesuatu ke atas mungkin makhluk atau meninggalkannya. Jadi sebab tu kena faham juga hukum adat ni. Hukum adat ni, adat biasanya kalau ambil pisau toreh tangan kita darah lah. Itu adat, bukan wajib. Bukan wajib pada akal, bukan mustahil pada akal. Adat je kata ambil pisau toreh tangan ni berdarah. Harus sahaja. Maknanya boleh berlaku tak benda bercanggah dengan adat? Boleh berlaku. Contohnya berlaku pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dia suruh sembelih anak dia, pisau tu dah diasah 40 hari dah. Bukan kata pisau tumpul dah, pisau tajam. Tetapi bila dia letak di leher Nabi Ibrahim, tak luk. Sebab apa? Allah tidak mahu benda tu berlaku. Allah harus kan, dia boleh pilih kan? Dia boleh pilih pisau melukakan, dia boleh pilih pisau tak melukakan. Maka ketika itu Allah pilih pisau tak melukakan. Tak pergi. Maka tak terlukalah Nabi Ibrahim. Sebab Allah boleh pilih apa yang dia nak untuk makhluknya. Api biasanya, adat kata api ni masuk api hangus lah. Letak benda-benda pun besi ke kayu ke apa benda ke, letak dalam api hangus lah. Yang pertama sakit, panas. Yang kedua hangus. Tapi Allah tidak mahu berlaku api tu tidak membakar Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dicampur dalam api, tak terbakar, tak panas. Bahkan jadi sejuk pula api tu. Sejuk yang nyaman pula kata Allah dalam Quran, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata kami kepada api, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Maka Allah berkehendak api tak membakar dan api tak panas. Maka bukan api yang membakar sebenarnya, Allah yang membakar. Api hanyalah asbab sahaja untuk kita masuk hari itu
Nah, kita kena yakin bahawasanya api tidak membakar, tetapi Allah yang membakar. Allah yang biasa orang masak tak? Sedap mak masak. Allah bagi sedap. Bukan saya sedap, Allah bagi sedap. Nah, pandanya buat rumah ni, Allah bagi comel, Allah bagi jadi. Kita hanyalah asbab sahaja. Kalau Allah tak izinkan, tak jadi juga. Jadi itu kita punya i'tiqad kita bahawasanya semua yang berlaku itu harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ia bermaksud pada ketika hadis atau imkan, yakni makhluklah, harus jaiz, iaitu bukan wajib bagi Allah dan bukan mustahil ke atas Allah, sama ada untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk atau tidak. Seperti Allah harus mengutuskan para nabi dan rasul atau tidak mengutuskan mereka. Diutuskan para nabi ni wajib ke bagi Allah? Tak wajib. Allah boleh nak utus dan Allah boleh tak nak utuskan, dan Allah pilih untuk mengutuskan. Yang berlaku sekarang, Allah utuskan nabi dan rasul. Allah boleh memberi pahala kepada orang yang taat sebagai anugerah daripadanya, dan menyiksa orang yang melakukan maksiat sebagai keadilan daripadanya. Wajib ke ni? Tak wajib, harus sahaja. Allah bagi pahala dan syurga kepada orang buat taat. Allah bagi maksiat, Allah bagi dosa dan juga neraka kepada ahli maksiat. Itu harus sahaja. Boleh terbalik, boleh berlaku terbalik. Maknanya saya sebut tadi, boleh tak Allah, kalau orang tanya pada kita, boleh ke Allah meletakkan orang-orang taat dalam neraka? Jawapan akalnya boleh, tapi jawapan syaraknya tak boleh. Macam mana syarak tak boleh? Sebab Allah kata innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janji. Syariat kata Allah tak mungkir janji, tapi akal kata boleh. Maka kita kata Allah boleh je, tapi Allah tak akan memungkiri janji. Sebab ingkar janji sifat yang lemah. Ingkar janji sifat lemah, tak mungkin ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tak akan memungkiri janji. Bila dia kata hak buat taat aku datang dalam syurga, memang Allah akan buat begitu. Cuma yang pada akal kita tak wajib bagi Allah, harus sahaja. Harus sahaja Allah meletakkan. Maknanya kalau tiba-tiba Allah nak meletakkan hamba yang berwatak dalam neraka, hamba tak boleh kata apa-apa. Tak boleh kata apa. Sebab apa? Perbuatan dia. Zalim ke Allah? Tidak zalim. Sebab apa? Dia bertindak pada makhluk dia. Saya sebut sama dah, dia bertindak pada tindakan dia, pada makhluk yang dia buat sendiri. Maka dia berhak buat apa yang dia nak pada perbuatan dia. Kita buat contoh sama dah, orang tu lukis lukisan comel, lepas tu dia pun konyok-konyok kata dia buang. Dia dah lukis dah awal-awal comel ni lukisan. Gambar pantai ni, gambar matahari ni, gambar burung ni, gambar lembu, kambing ada belakang dalam lukisan itu. Comel sangat lukisan dia. Lepas tu dia ambil, disoyok kertas tu. Zalim ke dia? Tak zalim. Sebab kertas dia yang lukis. Ikut mana dia lah nak buat. Lainlah kita pergi ambil kertas dia, kita pergi, lah kita zalim lah. Kita buat pada hak orang. Tapi kalau dia sendiri buat, dia buat rumah, dia kata nak buat tandas 10, bilik tidur 1 je. Dia kata, apa pula buat tandas 10 1 je? Kita nak komen mana hak dia. Lepas tu kita jangan komen orang. Kalau dia buat dengan harta dia, kat mana dia? Kita nak komen, tak comel rumah gini ni. Awak kena tengok, kita siapa nak komen dia? Dah ni perbuatan Allah kita nak komen pula. Dah lah kita makhluk dia dah. Nak komen pula, salah gini, tak kena gini. Apa orang tu dapat nikmat, apa orang tak dapat nikmat, apa orang ni gini. Apa saja tak mau apa. Sibuk dengan perbuatan Allah. Hak dia tu tak buat lagi. La haula wala quwata illa billahil azim. Maka kita kena ingat, perbuatan Allah harus Allah boleh buat apa yang dia nak dan dia boleh tinggalkan. Yang ketiga, Allah boleh memberi rezeki sehingga seorang menjadi kaya atau tidak memberi rezeki kepadanya. Allah boleh pilih siapa yang dia nak beri harta, siapa Allah nak beri miskin, siapa Allah nak uji dengan kekayaan, siapa Allah nak uji dengan kemiskinan, siapa Allah nak beri kesihatan, siapa Allah nak beri kesakitan. Boleh pilih belaka. Dia berhak memilih siapa yang dia nak. Kita makhluk terima sahaja sebab kita hamba. Nama pun hamba. Hamba ni terimalah. A, B, C tak boleh. Tuan kata A, kita nak C tak boleh. Kita hamba. Tetapi kita ingat, Allah tetap akan membalas kebaikan kita sebab dia dah berjanji. Jadi tak ada rugi pun kita buat baik atas dunia ni, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini tak wajib bagi Allah untuk balas. Yang keempat, memberi ilmu kepada seseorang atau tidak memberikan kepadanya. Allah boleh beri ilmu pada siapa yang dia nak. Orang tu belajar, tak faham, tak dapat ilmu, boleh je. Ada orang tak belajar pun faham ada. Ada orang belajar dengan faham dah, ada orang 10 kali tak faham lagi. Itu semua daripada Allah. Sebab tu bukan saya yang mengajar bagi ilmu, bukan ibu-ibu yang belajar dapat tak, Allah yang beri. Allah kata nak beri ilmu, dapatlah ilmu. Tak belajar pun boleh dapat ilmu, tapi usaha kena ada.
Nah, siapa yang nak faham kena belajar. Siapa nak dapat duit kena kerja. Siapa nak dapat kesembuhan kena makan ubat. Itu asbab sahaja. Dan apa hukum saya nak sihat tak makan ubat? Dosa hukum dia. Apa hukum saya nak dapat duit, dapat rezeki tapi tak nak kerja? Dosa hukum dia. Hukum syariat kata wajib awak bekerja, wajib awak makan ubat, wajib awak belajar, wajib kita mendirikan asbab. Tapi adakah asbab tu sebab kita dapat? Tak. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah dengan kesepaduan sifat iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Yani berlakunya orang tu dapat ilmu ke, tak dapat ilmu ke, kaya ke, miskin ke, semua kan dengan kehendak Allah. Dan semua dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu, Allah mempunyai sifat berkuasa, maka dia boleh buat apa yang dia nak buat. Semua pemberian dan kurnia adalah semata-mata dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Semua azab dan pembalasan daripadanya adalah semata-mata dengan keadilan dan yang amat sempurna. Allah beri azab kepada orang-orang ahli maksiat adalah dengan sifat adilnya Allah. Allah beri nikmat kepada orang berbuat taat dengan sifat rahmatnya Allah. Faham tak? Jadi sebab tu dari doa kita, ya Allah, berbuatlah kepada kami dengan kelembutan kamu, dengan kebaikan kamu, janganlah kamu bertindak kepada kami dengan keadilan kamu. Allahumma amilna bilutfika wa fadlika wa la tu'amilna bi'adlika. Antara doa para solehin, ya Allah, kamu nak balas kepada aku ni, berilah kepada aku kebaikan kamu, jangan beri sifat adil kamu. Sebab kalau Allah bertindak adil kepada kita, habis kita. Maksud apa maksudnya kita akan binasa kalau Allah bertindak adil? Sebab kalau Allah timbang kita punya amalan dengan nikmat, tak akan menang kita. Sentiasa kita punya amalan sikit sangat nak dibandingkan dengan nikmat daripada Allah. Jadi kita nak dapat pemberian Allah tu, harapkan rahmat Allah lah. Nak harapkan pahala kita, banyak mana sangat pahala kita tak nak dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar kisah yang Nabi cerita dalam hadis yang sahih, kisah Bani Israel, seorang lelaki yang beribadah 500 tahun. Ibadahnya bukan 50 tahun, bukan 5 tahun, 500 tahun ibadah. Maknanya umur dia lagi panjang lah umur dia. Ini segala ibadah 500 tahun dia yang makbul, ibadah yang telah diterima, confirm diterima dah. Kita ibadah tak tahu lagi terima tak terima ni. Ini ibadah dah terima 500 tahun. Nanti di hari kiamat Allah kata pada hamba tu, wahai hambaku, masuklah syurga aku dengan rahmatku, dengan kebaikanku, dengan pemberianku, dengan ihsanku, masuk syurga. Kata hamba tu, ya Allah, mana amalan aku 500 tahun? Aku tak timbang. Kenapa tak timbang dulu amalan aku, ya Allah? Aku nak masuk syurga dengan amalan aku. Dia sangka amalan dia 500 tahun besar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mu nak suruh timbang, okey, kita timbang. Nah, maka diletakkan dalam neraca mizan tu sebelah timbangan nikmat mata sahaja, nikmat basar letak. Belum lagi nikmat kesihatan, nikmat Islam, nikmat keluarga, nikmat hidup, macam-macam nikmat lah sebelum lagi. Letak hanya nikmat mata sahaja, diletak 500 tahun ibadah yang makbul di sebelah timbangan lagi. Ternyata lebih berat nikmat mata. Nah, sebab kita punya ibadah boleh lawan ke mata. Nah, mata kita ni buka je syaitan nampak dah. Tak ada lambat buka, lambat sikit, loading dulu baru nampak, tak ada. Tak. Kecuali orang sakit lah. Bila dia sakit tu dia rasa, oh ni nikmat mata, baru rasa nikmat mata. Nah, orang pakai spek mata dah, orang pakai spek mata, rabun dekat, rabun jauh. Dulu mungkin masa muda tak rabun lagi. Dia dapat dah rasa kurang ni nikmat melihatan tu. Allah tambah dekat lain pula, Allah kurang sini tambah dekat lain pula. Biasanya gitulah. Baik, jadi nikmat yang Allah beri ni bersambung-sambung, tak putus-putus. Maka tak mampu kita nak tanding dengan kita punya ibadah. Dah tadi 500 tahun. Umur berapa tahun? Kita umur 70 tahun je, paling panjang 80 tahun, 100 tahun lah ambil. Ibadah berapa tahun pula? Umur 1 tahun, ibadah berapa tahun? Setahun dah cukup kedok setahun. Ya. Dah katalah ibadah ada setahun, hak diterima mana? Hak diterima, hak Allah makbul. Tak tahu sekerat mana. Jadi kita nak harapkan amalan kita ni, jangan haraplah dah. Jangan berharap pada amalan kita. Kita beramal patuh surah Allah saja. Allah suruh kita beramal, kita beramal. Tapi bukan amalan tu akan memasukkan kita ke syurga, tidak. Nak syurga macam mana? Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, kasihanilah aku. Ya Allah, pilihlah aku. Ya Allah, yang mengerti pada Allah. Itu dia cakap masuk syurga. Nak syurga dengan amal tak akan lepas. Sebab itu kalau Allah bersifat adil kepada kita, habis kita. Tapi kita nak Allah bersifat kasih sayang kepada kita, rahmat kepada kita, ihsan kepada kita. Itu saja cara kita hamba untuk dapat syurganya Allah, untuk dapat redanya Allah.
Macam mana dapat rahmat ni? Amalan yang kita buat tu cara dapat rahmat tu. Kita beramal, semayang, qiyamul lail, baca Quran, zikir, majlis ilmu, belajar fardu ain, itulah cara mendapatkan rahmat. Jadi amalan walaupun memang pada zatnya tidak memberikan ganjaran masuk syurga, tapi dia adalah cara mendapatkan rahmat. Kerana Allah merahmati hamba-Nya yang beramal. Allah merahmati hamba-Nya yang beramal. Maka semua amalan yang kita buat ni semuanya rahmat belaka. Tapi paling besar sekali rahmat apa dia? Kata Nabi SAW, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang selawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi wasallam kata, maka Allah merahmatinya 10 kali. Satu selawat, Allahumma salli ala Muhammad, 10 rahmat Allah bagi kepada kita. Satu selawat. Kata ulama, kita nak masuk syurga cukup dengan satu rahmat je. Lesen dia satu je. Maka begitulah besarnya orang yang sentiasa lidahnya basah dengan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan zikrullah, dengan baca Al-Quran, dengan majlis ilmu, dengan qiyamul lail, dengan zikir dan sebagainya. Semua itu magnet rahmat. Tarik rahmat Allah SWT. Dengan rahmat itulah kita akan dapat redha Allah dan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ummati bi amalihim. Tidak ada seorang pun di kalangan hamba aku, di kalangan hamba Allah yang masuk syurga dengan amalannya. Kata sahabat Rasulullah, bahkan kamu Rasulullah, kamu Rasulullah beramal banyak, malam bangun malam sampai buka kaki Rasulullah, adakah kamu pun Rasulullah tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Kata Nabi, bahkan aku sendiri banyak amal ni pun aku masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan aku. Amalan Nabi setara mana banyak pun tak dapat lawan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, aku pun masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan aku. Nabi itu paling banyak ibadah dah. Tapi tak cukup lagi untuk mendapatkan redha Allah, kecuali kalau Allah pilih untuk redha, kecuali kalau Allah pilih untuk rahmat, kecuali kalau Allah pilih untuk beri kasih sayang kepada hamba tu, barulah dia dapat. Maka itu sifat harus bagi Allah. Allah boleh buat apa yang dia nak, dan dia boleh tinggal apa yang dia mahu tinggalkan. Semua dengan sifat iradah dan qudrah Subhanahu wa ta'ala. Habis dekat situ, habis dah sifat yang berkaitan dengan Allah. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat harus. Boleh faham insya-Allah? Jadi kita berpindah pula kepada fiqh. Lepas ni kita akan sambung kisim yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu beriman dengan malaikat. Bab akidah ni habis dah bab Allah, uluhiyah habis dah. Dah 41 sifat, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Tambah lagi nanti 4 wajib bagi Nabi, 4 mustahil bagi Nabi, 1 harus bagi Nabi. Ada 50 sifat semuanya yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Fardu ain tu 50 sifat kena belajar. Bukan 20 sifat je, 50 sifat kena tahu. Paling kena tahu bezalah. Kalau orang kata Allah tu lemah ke? Tak, Allah tak lemah. Boleh jawab selalu. Allah tu mampu ke? Mampu, Allah ada sifat qudrah. Boleh jawab selalu. Itu tanda dia tahu tu. Jadi menghafal tak wajib menghafal. Qudrah, iradah, itu wajib menghafal. Yang wajib faham, i'tiqad, itu yang wajib. Aku ketahui dengan hatiku, tahu, i'tiqad, lepas tu kabur kat orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah makna 20 sifat tu duduk dalam kalimah tu. Segala kita belajar ni semua duduk dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Duduk situ sifat tu. Allah Maha Esa. Allah sifat-sifat itulah. Sifat dengan qudrah, iradah, ilmun, hayyun dan sebagainya. Wallahu alam. Kita berpindah kepada fiqh pula. Sampai kepada muka surat 49. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni kita dah terangkan tentang najis-najis yang dimaafkan. Surat 48 tu kan. Ada najis-najis yang dimaafkan. Dia najis, kotor, memang tak sah semayang asalnya, tapi dia dimaafkan dalam syarak. Ada najis yang dimaafkan dalam bab air, ada najis yang dimaafkan dalam bab semayang. Itu semua kita dah bincangkan pada kelas yang lepas. Hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu najis yang menjadi suci. Benda bab ni, najis yang menjadi suci. Sebab konsep asal segala najis
Sekarang dia najis, esok boleh najis tak? Najis lah esok. Tak. Tahi kambing, hari ni tahi kambing, esok jadi nasi lemak ke? Tak, tahi kambing lah. Kita basuh macam mana pun tetap tahi kambing dia. Tetap kotor. Benda najis ni memang najis lah. Tak boleh tukar dah. Asalnya begitu lah. Benda yang najis, bukan mutanajis lah. Mutanajis lain. Najis ni barang najis tu sendiri. Kalau mutanajis, barang yang terkena najis, itu boleh basuh. Baju kena najis boleh basuh. Tapi kalau barang najis, tahi kambing lah, senang. Tahi kambing. Tunggu kami setahun, 2 tahun. Adakah akan berubah jadi Tupperware ke? Ubah jadi pokoknya? Tak jadi. Najis-najis lah. Okey. Jadi asalnya najis akan kekal najis. Tak akan menjadi suci dah. Buatlah macam mana pun tak jadi suci dah. Sebab itu ulama khilaf pada masalah tu. Kalau kita dengar air kumbahan yang diproses jadi air biasa tu, itu ulama khilaf tu. Sebab memang asal air najis. Yang kata boleh tu sebab dihukum air mutanajis. Boleh lah kalau dia ambil hukum air mutanajis. Sebab itu kata ini bukan najis, ini mutanajis. Mutanajis boleh ubah, tak apa. Sebab tu ada khilaf ulama pada masalah air. Kan ada setengah negeri kan tak? Dia tak ada air, dia proses air kumbahan tu jadi air bersih balik. Apa hukum itu? Khilaf ulama tu. Tapi fatwa kata boleh lah. Sebab apa? Ambil hukum mutanajis. Tapi kalau memang air kencing je asal, diubah, tak campur dengan air lain, kencing je, memang muktamad kata tak boleh. Proses lah macam mana pun memang asal najis. Tapi kumbahan dia bercampur, ada air biasa, ada air lagi, maka dia ambil hukum air mutanajis, bukan najis. Maka kata bolehlah pakai. Tapi kita alhamdulillah kat Malaysia tak pakai lah sistem tu. Ada air telaga, ada air laut, ada air sungai. Kita pun tak tergamuk nak pakai air tu dah. Buat ambil semayang pula, buat minum pula lah. Jadi alhamdulillah syukur kita dengan apa yang kita ada hari ni. Taib. Jadi najis asalnya tak boleh berubah jadi tak boleh berubah jadi tahir balik. Tahir ni suci lah. Tetapi ada 3 najis yang boleh berubah menjadi suci. Ni bab ni. Najis yang menjadi suci. Asal najis, tapi dia boleh berubah menjadi suci balik. Hak lain tak boleh sebenarnya. 3 ni sahaja. Yang pertama apa dia? Arak. Yang pertama arak. Apabila arak atau tuak menjadi cuka, dengan sendirinya ia suci dan bekasnya juga suci. Kita dah sebut dah sebelum ni, arak ni najis. Apa maksud arak ni? Peraman-peraman buah. Peraman-peraman buah. Orang perah anggur, letak dalam payang. Biar asalnya bila kita perah anggur jadi apa? Jadi jus anggur dah, perah anggur. Takkan jadi susu pula. Kita perah anggur, keluar apa? Jus anggur dah. Jus anggur. Jus anggur najis ke? Tak najis lagi. Tapi sedap lah, memang sedap. Tapi kalau biar lama sikit, dia buih. Dia akan jadi, dia perang, dia akan jadi naik buih tu, dia akan jadi arak. Tu arak tu, khamar. Arak. Dia buih. Kalau minum masa tu mabuk. Memang mabuk lah. Tu arak tu. Masa tu orang ambil tok lah botol, masa dia tengah buih. Kena peram dulu. Semakin lama perang, semakin sedap kata dah. Wallah alam lah. Tapi tak sedap sebenarnya. Taib. Arak ni mula jadi jus. Pakai kita beri lock jadi arak. Kalau kita lock sikit lagi, lama sikit lagi, dia akan berubah jadi cuka. Peringkat ketiga dia jadi cuka. Faham? Jadi kalau ikut asalnya arak tu najis. Tiba-tiba najis berubah jadi cuka. Cuka najis tak? Cuka tak najis. Cuka anggur, cuka kurma, cuka apa? Allahumma salli Muhammad. Cuka apple. Cuka ni tak najis, tapi dia berasal dari najis. Kalau ikut konsep tadi tak boleh kan asal najis dah tadi. Kan najis dah arak tu kan, tiba-tiba berubah jadi cuka pula. Tak boleh patutnya. Najis lah cuka ni. Tapi ini antara pengecualian. Bila mana perapan ataupun peraman buah tu menjadi arak, dan kita jangan sentuh, jangan buat apa-apa. Jangan tambah tepung ke, tambah apa soda ke, tak boleh. Biarkan saja sampai hilang buih dia. Hilang buih dia, maka dia akan berubah menjadi cuka. Itulah proses buat cuka. Proses buat cuka ni dia akan lalu dulu tengah-tengah tu arak dulu, khamar dulu. Jangan sentuh masa tu, jangan buat apa-apa. Jangan, kata ulama tak boleh tambah sedikit pun. Satu barang jatuh jadi arak lah ke, tak boleh. Cuma boleh kata ulama nak alihkan tengah panas masuk dalam tempat sejuk. Boleh tu. Mengalihkan cuaca di suhu dia boleh ubah, tapi tak ditambah benda dalam tu. Kalau terjatuh sikit je barang dalam tu, terus tak boleh pakai dah cuka tu, jadi najis belaka. Okey, apa ceritanya? Taib. Sekarang ni dalam ni, ni ada air dah ni. Katalah ni payang.
Kita pun perah apple lah, buat cuka apple lah, berapa. Biar jadi jus apple, kita pun tutup. Ni tutup, ni kena tutup. Kita pun biar lama-lama kita pun cakap, buih dah. Buih dah bermaksud dia dah berubah menjadi arak. Sekarang kalau ambil haram ni, haram makan dan najis kalau kena baju. Jangan sentuh apa-apa, jangan buat apa-apa, biarkan dulu sampai dihilang buih dia. Sekarang dia dah cuka dah. Okey, kalaulah ketika mana dia menjadi arak tu, kita buang arak tu. Bekas ni apa hukum ni bekas ni? Bukan najis lah kan? Macam mana pula bekas boleh jadi suci balik? Bila mana air tu ataupun cuka tu berubah daripada arak menjadi cuka, cuka memanglah suci, tapi bekas still mutan najis kan? Bekas tak suci, tapi dalam bab ni sekali dengan bekas dia dimaafkan. Sebab tu dilarang campur benda dalam tu. Kalaulah ketika mana dia jadi arak, kita tahu kita lah tetap benda. Contohlah terjatuhlah satu barang dalam tu. Dia jatuh Allahumma salli Muhammad, pen sebatang. Jatuh pen ke dalam arak ketika sebelum dia berubah menjadi cuka. Lepas 3 hari dia pun berubah menjadi cuka. Bekas pun cuka, bersih juga. Pen berubah tak? Sebab pen mutan najis, maka pen akan bercampur dengan benda yang tahir, najis belaka. Sebab tu syarat dia tak boleh tambah benda-benda. Kalau kita tambah benda-benda akan merosakkan semuanya. Sebab dah bercampur benda asing dah, dan benda asing tu tak bertukar jadi suci, dia tak mutan najis, maka akan merosakkan semua cuka yang ada. Sebab tu syarat dia tanpa ditambahkan apa-apa benda dalam tu, barulah dikira dia menjadi cuka yang halal untuk dimakan. Jadi itu najis. Satu yang pertama, najis yang berubah menjadi suci. Apa dia? Arak yang memang diperang untuk buat cuka. Memanglah ketika arak tu dia najis, tapi kita biarkan dia dulu, maka dia akan berubah menjadi cuka. Cuka suci, bekas pun suci. Kata di sini, apabila arak atau tuak. Tuak ni daripada buah nyo dah. Tuak ni dia ada 4 peringkat. Dia perang, dia buat keluar air nyo dulu. Lepas tu dia jadi air nira dulu. Air nira, kita sebut air nira. Ada orang sebut air tuak masa tu. Sebelum jadi arak, dia jadi nira dulu. Kalau nira ni kita minum tu sebelum daripada tu, sebelum jadi arak. Sebab tu kalau lama sikit jadi arak. Peringkat pertama air nyo. Biar lama sikit jadi air nira. Boleh minum ni, boleh minum. Orang jual tepi jalan tu boleh minum. Biar lama sikit dia naik buih. Naik buih tu jadi arak tu. Biar lama lagi baru jadi cuka. Kita hanya minum ketika dia sebelum jadi arak. Kalau jadi arak tak boleh minum dah. Sebab tu kena berhati-hati jugalah. Air nira, air tuak ni jangan sampai dia berubah menjadi arak dah. Maka itu akan memabukkan. Yang pertama berdosa, yang kedua dia najis. Maka sebab tu ada cara-cara dia lah nak buat macam mana saya tak tahulah. Cuma begitu, prosesnya begitu. Allahumma salli Muhammad. Jadi itu yang pertama, apabila arak atau tuak menjadi cuka. Arak tu najis. Tuak ni bukan tuak kita minum tu, tuak lepas dari arak tu, ketika menjadi arak tu. Dengan sendirinya, maka ia suci dan bekasnya juga suci. Dengan bekas dia suci sekali, dimaafkan. Ini yang pertama, masalah najis berubah menjadi suci. Hal lain tak boleh, dua dan tiga ni saja. Yang kedua, apabila keluar daripada najis itu benda yang menjadi binatang seperti ulat, daripada bangkai ulat itu suci. Ni kita tahu dah suci tapi tak makan pun. Lembu mati ke dalam gua. Bangkai lah. Bangkai semua. Daging dia najis, darah dia najis, kulit najis. Tak ada orang cara. Lepas tu keluar ulat kau daripada lembu tu. Keluar ulat kan biasalah kalau bangkai lama keluarlah ulat putih tu kan. Ulat sapah tu kan. Ulat tu suci. Nak ceritanya ulat tu keluar daripada najis. Boleh ambil ulat tu, letak pada baju, tak batas semayang. Bahkan boleh makan. Boleh makan, nak makan lah. Cuma ni tak najis. Sedangkan dia berasal daripada najis. Itu antara masalah kedua. Najis asalnya, lepas tu keluar jadi benda tahir. Ulat jadi tahir pula. Ikut hukum kita pakai konsep asal tadi, najis lah juga. Sebab barang tu keluar daripada najis. Tapi ini pengecualian. Yang kedua. Yang ketiga, ini yang orang tanya soal ni. Kulit tu, kulit beg tangan tu. Kulit buaya, kulit ular, kulit rimau, kulit jildun dalam bahasa Arab. Kulit itu suci tak? Dah rimau bukan binatang yang dimakan, semua bangkai belaka. Ular pun bukan dimakan, semua bangkai belaka. Tapi kulitnya boleh menjadi suci. Jadi asalnya memang najis,
Tapi setelah kita ambil dia, buat proses samak, maka dia boleh menjadi suci. Boleh bawa semayang, boleh pakai tali pinggang, boleh pakai bawa kopiah, kulit krokodil ke kuk bandar lah. Dah. Maka dia najis yang berubah menjadi suci apabila kulit bangkai telah disamak. Ini samak ni sebenarnya dalam bahasa Melayu, samak. Kalau awak basuh 7 kali tu namanya sertu. Basuh kena anjing tu kan, 7 kali satu dengan debu, itu namanya proses sertu. Samak ni samak ni. Membasuh ataupun membersihkan kulit binatang yang tak dimakan sehingga suci. Itu namanya samak. Apabila kulit bangkai telah disamak kecuali kulit anjing dan babi, tak boleh lah ni. Dah, ni walaupun samak tak boleh juga, memang najis Allah dah. Maka cara menyamak macam mana? Darah, daging atau sesuatu yang boleh membusuk yang lekat di kulit tersebut hendaklah dibuang dengan sesuatu yang tajam dan kesat. Proses ni walaupun dibuat oleh orang kafir tak ada masalah. Semua kafir buat kan, cat-cat tu kan, kodai ke apa lagi, beg-beg tangan mahal-mahal kulit-kulit tu kan, semua kafir buat. Boleh ke pakai? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat kulit tu memang kosong, tak ada bulu, tak ada daging, tak ada darah. Kulit semata-mata. Suci. Boleh pakai, halal. Catatan, bulu, tulang, kuku, tanduk dan yang berkaitan dengan bangkai binatang, iaitu binatang yang mati bukan kerana sembelih secara syarak, atau ia mati terjatuh, atau ia disembelih dalam kafir, semuanya najis. Saya sebut dah ni. Semua kuku binatang, gading, gajah, tanduk, tanduk rusa orang kafir, kalau orang Islam tak apa, disembelih. Tanduk kambing gurun orang kafir yang buat sebagainya dah, itu semuanya najis. Yang pertama, kalau binatang tu dimakan, kambing, lembu, mestilah disembelih dulu. Sebab ada juga orang jual tanduk kambing gurun, tapi orang kafir harus ambil kambing gurun tu, dia tak sembelih dah, maka tanduk itu tetap najis. Termasuk juga binatang yang tak dimakan, gading, gajah, itu semua najis tu. Jangan beli tasbih gading gajah, jangan beli. Semua tu najis tu. Disebabkan semuanya najis dan tidak suci walaupun disamak. Sebab tak boleh. Yang bersih adalah kulit sahaja, kecuali kulit yang telah disamak seperti yang dijelaskan sebelum ini. Faham? Jadi semua binatang-binatang kena berhati-hati. Ada orang jual lapik kaki, welcome tu ni. Kulit benda ni, kulit rimah. Dia pun beli tak, kulit rimah mahal, tak kat rumah. Setiap kali ni masuk, kaki basah, najis habis rumah. Kulit binatang ni, kita kata tadi siap, bulu, dia beli bulu. Kulit tak hilang, tak apa hilang basah, dia beli bulu. Dia beli kulit sekali dengan bulu. Kulit rimah tu sekali dengan bulu ke dia. Bulu tu tak boleh, kulit je yang bersih. Maka kena buang segala bulu, tinggal kulit semata-mata. Baru boleh pakai. Kalau ada bulu, ada tulang, ada darah, ada daging, semuanya tu najis belaka. Wallahu alam. Itu masalah najis yang menjadi suci. InsyaAllah kita sambung lepas ni. Babul istinja, bab istinja, nak basuh begok, basuh kecil dan sebagainya. Walaupun kita dah tahu dah, cuma ulang, takut ada salah, takut ada silap faham, takut ada terkeliru dah ni bab istinja. Macam tadilah Pak Najib belajar dulu ke ni, tapi mungkin ada kadang-kadang kita tak tahu lagi, tambah ilmu. Alhamdulillah. Kalau tahu dah pun ulang pengulangan untuk kita. Jadi lepas ni kita akan belajar babul istinja, cara menyucikan najis. Wallahu alam. Ada soalan? Tadi kita start lewat 45, jadi saya berhenti 9.45. 10.45. Ada soalan? Salam. Buat apa? Sihir. Bukan syihir. Sihir. Syihir. Ya. Adakah dikirakan zalim kita mengembalikan sihir kepada orang tersebut? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zalim tak zalim saya tak tahu nak kata. Sebab zalim ni adalah kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ikut takrif ini, mengembalikan sesuatu pada tempatnya tak zalim lah. Sebab kita kembali pada tuan dia. Dah. Tapi adakah dia akan memudaratkan orang tu?
Kalau memudaratkan yang menghantar, dia kira zalim. Tapi kalau sekadar kembalikan barang tanpa memudaratkan dia, tak zalim. Orang hantar pada kita Allah Muhammad barang, kita pulang balik ke dia, tak zalim tu. Tapi kalau kita pulangkan dia, cara tu memudaratkan dia, itu dikira zalim. Walaupun dia berhak dapat benda tu kan, sebab dibalas kita, diberi pada kita, kita nak balas balik, tak boleh. Segi hukum syarak tak boleh. Sebab kita dikira memudaratkan dia. Dalam syariat kita, kita tidak dibenarkan memudaratkan orang lain, walaupun orang lain memudaratkan kita, tak dibenarkan. Jadi itu hukum syarak lah. Zalim ni sebenarnya meletakkan satu bukan pada tempatnya. Kalau ikut takrif memang tak zalim, kita kembalikan. Tapi cara dia datang tu macam mana? Adakah memudaratkan dia, menyakitkan dia, mematikan dia? Dan dia buat pada saya, ustaz. Kalau ikut kita, kalau dah tu memang sama, kita nak sama. Tapi hukum syarak kata begitu. Jadi macam mana kita nak buat? Redha je lah, biar Allah balas. Bila kita nak kembalikan dalam cara tak memudaratkan dia. Saya tak tahulah ilmu ni macam mana nak kembalikan tu, cara macam mana itu, wallahualam. Tapi kalau kita kembalikan benda tu tanpa memudaratkan dia, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau memudaratkan dia, itu tak boleh, tak dibenarkan. Nabi sebut dalam hadis, la darara wa la dirar. Kamu tidak boleh memudaratkan orang lain, dan kamu tidak boleh memudaratkan diri sendiri, walaupun orang lain buat jahat pada kita. Nah, wallahualam. Ya. Usaha kepada Allah. Dia lepas dia buat amal, dia kata, Allah terima ke tak amalan aku ni. Dia ada dua nada tu. Ada orang dia nada gini, Allah terima ke tak amalan aku ni. Ada orang dia bernada dalam keadaan takut. Dia beramal, lepas tu dia takut amalan tak diterima. Ayat sama je. Ada orang dia bernada memang tak yakin, Allah tak terima amalan aku ni. Tu lain tu, dua ayat sama tapi nada berbeza, maksud berbeza. Kalau kata-kata dia itu bermaksud takutlah amalan tak terima, takutnya tak terima, takut je lah, itu bagus. Sebab itu kita lepas sembahyang kita dianjurkan astaghfirullah, minta ya Allah ampunkanlah aku. Bukan bagus sembahyang takut Allah tak ampunkan sembahyang, Allah tak terima sembahyang kita, itu takut tu. Tapi kalau kata Allah tak terima sembahyang aku ni, tak terima, dia rasa memang Allah tak terima tu, tu tak boleh. Sebab dia bersangka buruk pada Allah. Sedangkan Allah akan berbuat pada dia sesuai dengan tindakan dia. Jadi apa keadaan kita lepas sembahyang, lepas ibadah, kita kena di antara takut dan berharap. Takut dan macam sama berharap, ya Allah terimalah amalan aku. Kita bosan, mungkin Allah terima aku. Allah terima rasanya, alhamdulillah, insya-Allah Allah terima. Doalah pada Allah. Tak yakin Allah terima dan tak yakin Allah tak terima, duduk tengah-tengah. Itu lebih baik. Bukan saya yakin Allah tak terima ataupun saya yakin Allah terima, itu tak boleh. Hamba ni dia lepas dia beramal, dia di antara dua sayap. Sayap berharap dan sayap takut. Dua-dua sayap kena terbang sekali ni. Kalau berat sebelah, jatuh burung tu, tak terbang. Tapi kita nak terbang ni, nak menuju kepada redha Allah ni, kita kena berharap dan takut dalam satu masa yang sama. Ini boleh, bukan benda mustahil ni, boleh ni. Berharap dan takut dalam sama, benda yang harus pada akal, boleh. Maknanya 50% takut Allah tak terima, 50% kata moga-moga Allah terima, harap kepada Allah. Jangan yakin Allah tak terima dan jangan yakin Allah tak terima. Duduk tengah-tengah. Duduk sampai habis. Sebab yakin Allah terima pun salah juga. Yakin Allah tak terima pun salah juga, sebab dia bersangka buruk kepada Allah. InsyaAllah boleh faham. Soalan seterusnya, macam mana nak tahu kita lepas fardu ain ataupun tidak? Untuk akidah, yang pertama, kita dah tahu dah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat harus. Itu untuk akidah. Untuk fiqh, kita dah belajar apa yang diwajibkan ke atas kita. Hak kita wajib sekarang, semayang, puasa, bab-bab semayang, ambil air semayang, basuh najis, bab-bab air, bab-bab perkara yang membatalkan wudu, rukun wudu, syarat sah wudu, itu wajib tu, sebab kita wajib semayang kan. Dah bab zakat, bab zakat tak wajib kita belajar sehinggalah kita ada harta yang banyak untuk keluar zakat, baru wajib belajar bab zakat. Bab haji umrah, setelah kita diwajibkan haji umrah, baru wajib belajar. Bab perniagaan, nak masuk bidang perniagaan, baru wajib belajar. Bab pernikahan, nak menikah, baru wajib belajar. Dah, waktu sepatutnya begitu. Jadi kata nak tahu kita lepas tak lepas, tengoklah sekarang kita benda yang kita berkait dengan hak kata kita. Saya ni seorang
Muslim biasa saja, tak menikah lagi, tak bekerja, tak apa. Saya wajib belajar bab semayang. Hari-hari kena buat bab air semayang, bab mandi wajib, bab najis. Dah tu akan belajar bab fiqh, bab basic ni lah. Dah tahu tu, lepas fardu ain. Hal selebihnya fardu kifayah. Belajar dapat pahala. Bab tasawuf pula belajar mana wajib, tahu mana sifat-sifat yang mazmumah. Apa takrif takabur? Takabur macam mana? Ujub tu macam mana? Sangka buruk tadi macam mana? Tahu hak mana hak buruk untuk kita singkirkan daripada hati kita. Pada belajar dah sifat-sifat mazmumah, belajar sifat mahmudah pula lawan dia. Ikhlas macam mana, tawaduk macam mana, zuhud macam mana, takrif dia, dan belajar. Dan dia bukan ilmu belajar, dia ilmu praktikal. Dia kena buat. Itu menunjukkan dia dah lepas ilmu fardu ain. Sepaling-paling kurang kitab sebelum kita belajar tu dah lepas dah. Ni pun lepas juga ni. Siapa yang habis kitab ni faham, insya-Allah lepas fardu ain dia. Sebab ni lebih fardu ain ni. Sebab dah ada sebut bab haji, bab umrah. Ada orang tak wajib lagi haji untuk dia, tapi dia belajar dah. Maknanya lepas dah lah. Dah lebih daripada sekadar yang wajib dah dia belajar. Cuma bila kita dah habis kitab ni, jangan berhenti belajar. Sebab apa? Sebab dengan makin belajar, makin bertambah ilmu. Maka dia akan jadi orang yang alim, orang yang tahu. Dan dia bila nak bertindak, dia tahu mana yang betul, mana yang salah. Dia tahu mana nak pilih. Itu tandanya. Baik. Seterusnya, tasbih tulang ikan you boleh ke ustaz? Kita dah sebut dah. Ikan ni semuanya tahir belaka. Semua ikan bersih belaka. Ikan you ke, ikan jos ke, ikan duyung ke, boleh belaka. Segala binatang lautan ni suci belaka. Dia tak boleh sebab memudaratkan, tapi dia tak najis. Kalau kita sipai ikan buta dalam poket tengah sembahyang, tak ada masalah. Maknanya dia bukan bangkai yang najis. Dia bangkai tak sembelih kan, tapi dia adalah, kata Nabi, uhilla lana maitatan wa daman. Dihalalkan untuk kami umat Muhammad dua bangkai. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Semua ikan-ikan dalam semua hak dalam laut ni semuanya tahir belaka, suci belaka. Cerita makan tak boleh makan tu cerita lain. Itu kalau memudaratkan tak boleh makan. Apa-apa ikan yang memudaratkan tak boleh makan kita. Contohnya tapak Sulaiman, kan ada bahaya kan. Contohnya apa, pagi ada bisa tak boleh makan kan. Itu tak boleh makan sebab memudaratkan, bukan sebab najis. Kalau kita nak makan rima, tak boleh makan bukan sebab mudarat, sebab memang najis. Tu beza tu. Kita beza najis dengan tak najis, dengan halal dengan tak halal. Ada ikan memang tak najis, tapi kalau kita makan sakit. Ikan buntal contohnya, mungkin memudaratkan ke rosak paru-paru ke benda, itu kita diharamkan makan sebab memudaratkan. Macam makan benda-benda yang membahayakan kesihatan kita lah. Contohnya orang tu dia ada kecil mani, doktor kata mak tak boleh makan dah ni gula ni. Puding gula hangus ke, kek coklat ke jangan makan. Asalnya kek coklat haram dah, tak haram, tapi untuk dia haram ni. Kata mak, doktor kata kalau mak makan hari ni esok mati selalu. Contoh dah. Untuk dia tu haram makan tu benda tu. Sebab apa? Kalau tak haram sebab memudaratkan untuk dia. Mak tak boleh makan dah garam-garam ni kena kurangkan tak apa lagi. Kalau kata kalau mak makan ni confirm esok gini. Kalau dia makan juga benda yang memudaratkan dia dan dia yakin memudaratkan, dia syarat yakin kalau kemungkinan je tak apa. Kemungkinan sebab kadang-kadang sakit tak sakit. Kalau yakin tak boleh. Kalau tak yakin boleh. Dia kata tak okey kau makan ni, dia pun makan, tak apa lagi. Tapi kalau yakin, maka bila kita buat benda yang meyakini memudaratkan, berdosa. Ya ayyuhallazina amanu la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam jurang kebinasaan. Tak boleh kita buat mudarat pada ini. Sebab kita bukan punya kita badan kita ni, Allah punya. Kena jaga kesihatan. Jadi semua binatang lautan suci belaka. Suci maknanya tak najis. Maka tak boleh makan, tak boleh makan tu cerita halal tak halal. Adakah dia mudarat ke tak mudarat, bergantung kepada benda yang nak dimakan tu lah. Baik, ada soalan lagi? Batal ke sah ke tak? Sah ke tak puasa? Antara syarat sah puasa mestilah berakal. Kalau memang dia tersedar tu tak sedar teguh, tak boleh pilih mana baik mana buruk, tak sah. Tak kira.
Ya. Dia jin ni ada dua keadaan. Ada memang dia boleh kawal diri dia sendiri lagi, ada tak boleh kawal tu. Kalau dia masih lagi mampu mengawal diri dia, dia kena sah, masih sedar lagi. Walaupun dia ada gangguan-gangguan sikit-sikit, tiba-tiba selok sekejap ke, itu tak apa lagi. Tapi kalau dia memang sepenuh hari memang tak sedar tu, maka tak boleh lah. Sebab yang puasa tu bukan dia, jin yang puasa tu. Dia tak rasa lapar pun sebenarnya. Jadi bergantung pada keadaan jugalah. Tengok keadaan masing-masing. Macam orang koma dah. Koma tak sedar tu. Maka kalau puasa dia tak, memang koma tak makan pun, maka tak sah puasa dia. Memang dia tak wajib puasa pun. Baik, wallahu a'lam. Sah kalau memang dia sedar. Kalau memang dia sedar lagi, walaupun separuh-separuh, yang penting dia sedar. Dia sedar diri dia, dia boleh pilih mana baik mana buruk, masih lagi ada akal, maka sah. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Tak ada soalan. Kejap, depan. Kejap, mana? Kudrah dengan sama je. Kudrah dengan kudrah sama je, mati je tu. Sama je, bahasa Melayu bahasa Arab. Kudrah bahasa Arab, kudrah bahasa Melayu. Ia mati tamal butah tu je. Baik. Qadiran, kalau qadiran lain. Kudrah dengan qadiran lain. Kudrah sifat ma'ani, qadiran sifat ma'nawi. Maknawi itu keadaan Allah bersifat dengan sifat kudrah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Lapar buruk belaka dah. Berhutang. Kalau kita dah halalkan, kita bayar balik. Kita terima khabar dia, saya halalkan dah ni hutang awak ni. Awak nak pergi juga ke? Kalau nak pergi juga, beri atas sebab hadiah je lah, bukan bayar hutang lah. Sebab kita dah halalkan dah. Maknanya kena khabar ke dia, saya halalkan dah hutang ni, kena khabar ke dia. Faham tak? Kalau kita halal dalam hati, lepas tu kita senyap masa dia nak bayar, dosa kita sebab kita tak khabar ke dia. Sebab sepatutnya dia tak payah bayar dah sepatutnya. Jadi kita kena khabar, saya halal dah hutang ni. Lepas tu kalau rasa payah tu jangan halal lagi. Mari 10,000, nyesal pula aku halal gitu dah. Kalau kita dah halalkan dah, kita kena khabar ke dia sebab kita dah menggugurkan kewajipan dia dah tu. Jadi kena khabar ke dia, saya halal dah hutang awak ni. Kalau nak bayar, bayarlah. Bagi atas sebab hadiah je lah, bukan atas sebab hutang lah. Buruk siku pula kalau kita tu. Minta semula. Sebab sekarang dia boleh dah tak bayar hutang tu kan. Dia dah berhak untuk tidak membayar hutang tu. Sekarang hak dia duit tu. Boleh bagi pilihan, nak bayar ke tak mau bayar. Maknanya kalau bayar tu atas beri hadiah je lah. Sebab tu kalau sikit-sikit tak apalah, nak halal. Kalau banyak-banyak tu kan mikir 2-3 kali pula. Kena khabar ke dia dulu. Kena khabar, saya halal dah hutang awak ni. Sebab kita dah halalkan dah kan. Bila kita halalkan hutang dia, hilang dah tanggungjawab dia untuk bayar. Kalau kita tak khabar ke dia, kita zalim pada dia pula. Sebab kita dah mengambil hak dia sekarang ni. Apa hak dia? Dah bukan hutang kita, dah kita halal dah kan. Tu kena cat ni juga bab tu. Buat gini senang, buat gini. Kalau dia bayar, aku ambil. Kalau tak bayar, aku halal. Itu senang. Senang. Tak alik selalu. Kalau dia bayar hutang aku, bayar lah. Kalau tak bayar, aku halal je lah. Maknanya kalau tak, dalam keadaan tak bayar je kita halal. Kalau bayar, aku ambil lagi. Dah baik saya aja benda dah baik sebenarnya. Patutnya biar halal je lah. Tapi bab duit ni kita mikir 2 kali dah. Tiba-tiba hari tu dia miskin, tiba-tiba dia dapat kerja. Belajar. Jadi mari duduk. Kalau kabur aku halal dah. Jadi moleknya gitu. Buat ta'liq. Kalau dia bayar, aku ambil. Tak bayar, aku halal. Jadi ketika dia nak mari bayar, boleh ambil lah. Sebab kita tak halal lagi. Untuk yang ni nak bayar. Tapi kalau kita dah halalkan dah, kena khabar ke dia sepatah. Saya halalkan dah hutang awak ni. Kalau dia reti bahasa, dia bayar je. Kalau dah reti bahasa, dah apa saya dah bayar. Memang dosa dia lah. Memang dosa dia lah. Nak buat mana tu? Dah buat mana dah? Tunggu je lah. Dia lah berdosa. Kita tak wajib apa-apa dah pada dia. Dan kalau dia memang tak bayar sebagai mati,
Itulah antara bentuk kezaliman yang akan kita ambil di hari kiamat. Pahala nanti kita akan ambil pahala dia. Tapi kena ingat, sentiasa menghalalkan hutang orang tu lebih besar pahala dia. Walaupun memang kita boleh berhak je, aku nak ambil pahala nanti di hari kiamat. Pahala tu ada 10. Kalau kita halalkan sekarang dapat 100. Jadi itu besar lagi menghalalkan hutang tu. Baik. Boleh saya jawab Guna-guna? Ada apa dia nak beri? Kalau saya tak apa, beri ke saya. Kalau ketika pada saya dah halal, dah hutang awak, saya nak beri juga, ambil lah. Boleh ambil? Boleh ambil. Atas hadiah. Atas hadiah. Tak apa. Walaupun nama bayar hutang, ketika dah ke dia, saya dah halalkan hutang awak, dia nak beri juga, ambil. Tak apa, ambil, beri kita. Air musta'mal boleh buat wuduk ke ustaz? Tak boleh. Syarat air wuduk mestilah menggunakan air mutlak. Menggunakan air mutlak. Kecuali wuduk sunat. Wuduk sunat boleh. Wuduk sunat, macam mana wuduk sunat? Kita ada wuduk dah. Kita disunatkan mengulangi wuduk kita kalau dah sembahyang fardu. Contoh saya ada wuduk sekarang, saya sembahyang zuhur lagi. Lepas tu lepas sembahyang zuhur, saya disunatkan ulang wuduk saya tu. Boleh pakai air musta'mal. Sebab wuduk sunat je. Bukan wuduk wajib. Tu boleh. Wuduk sunat. Tahu wuduk sunat ni? Wuduk yang kita dah ada wuduk dah. Kita ulang wuduk saja. Itu boleh. Sebab wuduk tu tidak mengangkat hadas pun. Kita hanya mengalirkan air saja untuk dapatkan pahala sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'ati arhamar rahimin. Allahumma isqa iman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma khudh minna وتقبل منا وافتح علينا باب كل خير كما فتحت على أنبيائك وأولئك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya,